Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Aidi Jebat. Hari ini saya berada di Cyberjaya. Satu kereta perdana 2017 daripada owner kenderaan ini daripada Shah Alam. Kebetulan saya ada urusan dekat Cyberjaya. Hari ini kereta perdana ni saya buat grounding 5 kabel. Saya turunkan arus negatif pada 0.00. Tapi ada juga tadi naik 0.01. Tak apa. Sebab sebelum test tadi memang arus negatif dia tinggi juga 0.06, 0.07 pada body dan pada dia punya alternator dia. Saya cek arus. Sekarang dah jadi 0.00. Cuma ada daripada head sikit ada 0.01 dan 0.00. Itu tak ada apa masalah. Kereta ni dah jadi power. Okey, sekarang ni bersama dengan saya owner kenderaan ni. Cik, macam mana sebelum kenderaan ni perdana ni buat grounding kabel, cik, macam mana cik? Saya decide untuk nak pasang ni pasal kereta saya dia punya pick up masa nak jalan mula-mula tu memang dia dragging lah, berat. So, saya tahulah pasal saya dah 7 tahun pakai kereta ni kan. Saya tengok saya memang follow Cik Aidi lah kat TikTok. So saya review dan saya yakin sebab tu saya decide untuk pasang. Tadi saya buat drive test tadi, memang ada beza lah. Kan dia tak dragging lagi. So yang lain-lain tu jimat minyak dan sebagainya tu nantilah tunggu beberapa hari nanti saya akan bagi feedback balik lah. Okey, terima kasih cik. Saya itulah, selepas saya buat grounding kabel ni biasa saya bagi dalam masa 5 hari, 9 hari atau 10 hari ataupun 15 hari. Nanti bila kereta ni dah serasi dengan owner nanti, kebetulan owner nanti akan bagi maklum balik, respon balik dekat TikTok saya dan YouTube saya. Okey cik, terima kasih cik. Terima kasih. Jumpa lagi nanti di video saya seterusnya.